Tuan apa beza dengan emas Miga? Gini je, senang je cerita. Miga tu bank. Bank ni apa produk utama bank? Okay. Ini emas public gold. Miga atau semua emas yang dikeluarkan oleh bank, tuan kena ingat, bank produk dia sebenarnya satu saja. Okay? Tak kisah personal loan ke, housing loan ke, car loan ke, semua pun produk dia utama adalah hutang. Adakah bank ni pengeluar emas? Bukan. Dia tak ada kilang emas, dia tak ada mesin cetak emas, dia tak ada apa semua. Jadi keluar produk-produk dia yang dia keluarkan, semacam saving tu supaya kita letak duit yang ada dekat situ dia boleh rolling untuk buat benda lain lah, bagi pinjaman apa semua. Produk-produk lain walaupun emas pun dia dikeluarkan dengan tujuan supaya bukan kita keluarkan emas fizikal macam ni. Yelah memang boleh dikeluarkan, tapi last kali cuba kira bila sampai emas di tangan kita berapa kos. Saya yakin siapa ada pengalaman keluarkan mesti dia akan serik. Dia kata baik public gold lah. Jadi kena faham okay, public gold pula, core business public gold ialah memang emas. Public gold ada kilang emas, A to Z. Public gold adalah importer, dia pengimport emas, dia adalah pengeksport emas, dia adalah pengilang emas, semua. Sebab tu public gold, kalau tuan-puan jual emas ni kemek ke, bengkok ke, cala ke, public gold tak ada masalah. Sebab bila dia dapat, dia masuk kilang dia buat emas baru, jadi cantik balik, dia lebur balik. Tak ada masalah bagi public gold. Tapi bank, cuba tengok, hilang resit dia tak beli, cala sikit ayah cerita lah, memang confirm dia tak beli. Dan kebanyakan emas bank bila keluar dia tak boleh jual dekat bank. Kalau dah keluar emas fizikal dia tak boleh jual lah. Habis nak jual kat mana? Jual kat public gold lah. Apa kisah orang beli dengan public gold berbanding emas lain? Gini lah senang. Saya boleh jawab macam-macam 10 ciri-ciri emas public gold bagus. Saya boleh tunjuk. Tapi saya nak cerita macam ni je. Public gold adalah perusahaan emas yang terbesar di Malaysia. Dia adalah company emas yang terbesar di Malaysia. Dia ada kilang sendiri, dia ada semua daripada A to Z. Bahkan dia ada sampai menara public gold tu, TRX tu, semua dia ada sendiri. Dia adalah pengeluar emas yang terbesar. Tuan-puan kena tengok 5 perkara kalau nak beli emas ni. Apa brand pun tak kisah 5, tapi yang paling penting ialah 5 perkara. Yang pertama ialah harga per gram. Tuan-puan kena tengok harga per gram. Yang kedua ialah spread value, perbezaan harga ni. Kena dapatkan ilmu. Okey, dapatkan ilmu. Okey. Mungkin tuan-puan, mungkin saya ni adalah ejen yang jujur. Kita tak tahu yang lain. Okey. Jadi penting tuan-puan dapatkan ilmu. Jangan percaya 100% kepada ejen. Ejen dia ada kepentingan komisen.